Ibu ayah, harga emas hari ini sekitar 750 1 gram. Kalau kita mula simpan emas untuk anak 100 setiap bulan sejak mereka kecil, hasilnya selepas beberapa tahun akan sangat-sangat mengejutkan. Ibu ayah, hari ini hari kelima dalam perkongsian saya untuk 30 ilmu emas Raya Edition. Selama 30 hari ini, saya akan kongsi dengan ibu ayah 30 ilmu emas khas untuk musim raya. Jadi ibu ayah, hari ini saya berada di Putrajaya. Dalam setahun, anak dah boleh ada sekitar 2 gram emas. Kalau konsisten untuk 5 tahun, simpanan anak boleh jadi lebih kurang 30 gram. Kalau 10 tahun, boleh jadi 20 gram. 15 tahun dah ada 30 gram. Dan bila anak capai 18 tahun, simpanan itu boleh jadi lebih 35 gram emas. Dan pada masa itu, ibu ayah boleh jadikan sebagai bayaran awal universiti untuk anak-anak. Nampak macam kecil kan? Tapi bila kita konsisten bertahun-tahun, hasilnya memang luar biasa. Sebab itu yang penting bukan jumlah yang kita nak fokuskan. Bila menabung emas untuk anak-anak, yang penting kita mula awal dan konsisten. Untuk ibu ayah yang tengok video ni dan nak mula simpan emas untuk anak-anak, cepat tulis emas raya di ruangan komen dan saya akan bantu tunjukkan cara paling mudah untuk mula walaupun dengan bajet kecil bersama dengan Public Gold. Ambil peluang, gunakan sikit duit raya anak tahun ni untuk mula bina aset emas untuk masa depan mereka. Jom ibu ayah mulai raya tahun ni simpan emas untuk anak-anak tersayang.